Hai hampa nak tahu tak 3 kelebihan TikTok untuk digital marketing? Okey, TikTok ni bukan sekadar tempat tengok orang menari, joget-joget semua tu. TikTok ni dah jadi lubuk emas untuk bisnes yang nak buat jualan yang berganda-ganda. Kalau hampa masih abaikan TikTok dalam strategi pemasaran, hampa sedang tinggal duit macam hampa tengah buang duit situ je. Hampa nak tahu tak kenapa TikTok makin power untuk bisnes? Yang pertama ialah reach yang luas dan pantas. Konten hampa boleh viral walaupun hampa tak ada follower. Berbanding platform lain, TikTok bagi peluang organic reach lebih tinggi. Video boleh reach sampai ratus ribu dalam masa 24 jam. Ini bagi peluang besar untuk jenama kecil bersaing dengan jenama yang besar tanpa bajet besar. Yang kedua, konten lebih personal dan autentik. TikTok ni bagi peluang untuk jenama berinteraksi dengan cara lebih real, mesra dan dekat dengan hati pelanggan. Contohnya, hampa boleh tunjuk behind the scenes, story pelanggan ataupun respon terus dalam bentuk video. Boleh macam pick je, komen and kita boleh respon terus melalui video dan lebih jelas dan tepat. Ini akan membuatkan jenama hampa lebih dipercayai dan relatable. Yang ketiga iaitu trend driven. Senang join gelombang ataupun circle popularity. Kat TikTok, trend yang datang dan pergi tu pantai gila. Dia akan ikut certain time trend ni trending gila. Tapi siapa yang cepat adapt dan join trend, mereka boleh naik dengan cepat. Contoh, guna audio yang viral dan twist kreatif. Traffic naik, follower naik, sale pun naik. TikTok bagi peluang untuk jadi top of mind brand dalam masa singkat. Rugi tau kalau tak guna TikTok ni. Kalau hampa tak guna TikTok, hampa ketinggalan platform yang paling aktif buat masa sekarang. Yang kedua, peluang besar dilenjang oleh pesaing. Masa nak start tu jadi susah. Pesaing dah tinggi, kita masih di bawah. Yang ketiga, jenama hampa tak muncul kat FYP langsung untuk Gen Z dan pembeli muda. Sebab mostly pengguna TikTok ialah orang muda, itu Gen Z. Dan yang keempat, rugi engagement percuma yang boleh tukar pada pelanggan. Jadi, dari tiga kelebihan TikTok ni, yang mana satu paling hampa rasa nak mula dulu? Cuba komen tengok. Jangan lupa like, share dan follow kalau rasa konten ni patut sampai ke lebih ramai digital marketing. Bye!